Okey, so Volvo paling latest dah sampai. Okey, aku nak kraken juga lah. Aku akan potong separuh ni lah untuk nak buat projek lain ke kan. Okey, ni kraken. So aku akan letak dekat sini. So beginilah rupa. Ini aku akan keluarkan nanti. Ini pun aku akan keluarkan nanti. So aku akan letak ni kat sini. Ini pula dekat sini. Ni memang kat sini lah tempat dia. Ibarat macam dia nak jumpa member dia. Okey. Yang lagi dua ni aku akan display dekat diorama aku latest nanti. Nanti sampai aku akan upload lah. So dalam estimate bulan April AIG bagi tahu. So aku expect awal lah sampai. Okay, so aku akan displaykan dia. Nanti aku tunjuk lah diorama yang macam mana. So akan tunjuk dua ni dekat diorama set baru aku. Okay, so ni aku letak tepi dulu. Aku akan lock ni dulu supaya dia tak ada pergerakan lah. Okay.